Hanis dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cik Tom. Saya Kaidi. Saya Mitra. Dan saya Hanis. Kami akan membentangkan sebuah projek mengenai kerusi kereta yang telah diubah suai, iaitu Smart Car Seat. Pengetahuan, kerusi kereta merupakan komponen yang paling penting dalam memberikan rasa keselesaan, sokongan badan dan keselamatan kepada pemandu dan juga penumpang. Kerusi kereta moden direka untuk memberikan keselesaan, masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh pengguna. Antaranya ialah kesukaran untuk makan atau melakukan kerja ringan ketika berada di dalam kereta, terutamanya ketika menghadapi kesesakan lalu lintas yang panjang atau ketika menunggu seseorang. Pengguna atau setengah individu yang mempunyai jadual yang sangat padat tidak mempunyai masa untuk berhenti makan di restoran atau kawasan rehat, sering terpaksa memegang makanan di tangan atau meletakkannya di kawasan yang tidak sesuai dan tidak teratur, yang boleh menyebabkan makanan tertumpah dan mengganggu keselesaan. Bagi masalah yang dinyatakan, kami mencadangkan satu penambahbaikan, iaitu menambah meja automatik pada bahagian sisi kerusi kereta. Ini merupakan reka bentuk yang kami hasilkan, iaitu Smart Car Seat. Kami menambah baik dari segi tempat duduk, iaitu ia dapat mengurut. Selain itu, kami juga menambah baik dari segi meja yang serbaguna. Ia dapat dilipat dan juga disimpan secara automatik. Ini dapat meningkatkan keselesaan serta kemudahan bagi pengguna kerana meja di sisi kerusi kereta itu dapat memberikan pelbagai fungsi seperti makan, belajar dan juga bekerja. Inovasi kami adalah untuk menjadikan kerusi kereta tersebut lebih moden, praktikal dan memenuhi keperluan kehidupan masa kini. Terima kasih.